Kisah ni akak dapat daripada kawan akak. Depa yang selalu pergi gym sama-sama dengan akak setiap minggu. Tu hari lepas habis gym, kawan akak ni singgah dekat kedai baju bandel bawah gym. Dia nak cari singlet untuk pakai workout. Dalam banyak-banyak baju, dia jumpa satu singlet yang nampak elok lagi. Walaupun bandel tapi nampak macam baru. Lepas tu harga murah gila pula tu. Dia beli dan balik rumah. Sampai rumah dia letak baju tu dalam bakul sebab nak basuh. Baju bandel kan, kenalah basuh dulu sebelum pakai. Malam tu dia pun tidur macam biasa tanpa rasa apa-apa benda pelik atau perasaan seram sejuk. Dia pun tertidur macam tak ada apa-apa berlaku. Tiba-tiba dalam mimpi dia nampak suasana dekat tanah perkuburan. Ramai orang. Ada seorang lelaki berdiri pakai singlet yang dia baru beli tadi. Esoknya dia bangun pagi macam biasa dan dia cuba nak lupakan mimpi tu, tapi rasa seram sejuk masih ada. Lepas tu dia asyik terbayang dan teringat balik apa yang jadi dalam mimpi semalam. Pas balik kerja petang tu, dia pun pergi mandi macam biasa. Tapi bila keluar dari bilik air, dia perasan baju tu dah tak ada dalam bakul lagi. Rupanya baju tu ada dekat atas kerusi dalam bilik. Padahal dia tak sentuh langsung baju tu. Kejadian tu buat dia rasa pelik dan sedikit takut. Malam kedua, dia mimpi lagi benda yang sama. Lelaki tu muncul lagi pakai baju yang sama, seolah-olah macam nak tunjuk sesuatu dekat dia. Kali ni dia terkejut dan terus bangun. Dia nampak baju tu atas kerusi betul-betul menghadap ke arah tempat dia tidur. Macam ada orang duduk situ. Memang seram. Perasaan takut kuat sampai dia tak berani duduk lama dalam bilik dan sentiasa rasa diperhatikan tanpa henti sepanjang masa. Masuk hari ketiga, lepas dia mandi, dia nampak baju tu tergantung dekat tempat sangkut tuala dalam bilik air. Pagi tu juga lepas dia sudah mandi. Masa tu dia dah rasa tak sedap hati dan rasanya bukan kebetulan. Dia ambil keputusan bertindak segera pada waktu malam tu juga tanpa fikir panjang. Dia terus ambil baju tu, masukkan dalam plastik dan malam tu juga dia pergi pulangkan balik dekat kedai bandel yang sama yang dia beli tu. Dia letak je depan kedai dan tak minta pun duit ganti rugi. Dia tak fikir duit dah waktu tu sebab penting keselamatan diri daripada terus simpan baju pelik itu. Lepas tu dia balik solat dan doa memohon perlindungan agar gangguan hilang dan tidak mengganggu kehidupan harian dia lagi di masa akan datang. Malam tu dia mimpi lagi sekali. Kali ni lelaki tu nampak macam ucap terima kasih dengan air muka yang tenang sebelum menghilang dari pandangan. Sejak daripada tu, gangguan semua terus hilang dan kehidupan kembali normal tanpa sebarang kejadian pelik yang mengganggu fikiran serta emosi mereka.